Bila kita cheese rendah ni, dia panas dia kuat sebab dia tak ada penghalang. Yes. So, macam tu. Kan? Kalau kita masuk kita punya mac and cheese. Masuk, bismillah. Kita tarik tepi ni. Kita tarik tepi ni, tangkona ni, baik. Tangkona ni kita tarik ni. Rasa dia bang. Bang ni kita balut dengan cheese ni. Balut dengan kita punya makaroni, baru dia jadi sekati lah, sebati. Boleh sebati, kita ratakan dia dari hujung ke hujung, bulat ke bulat macam tu. Hujung ke hujung. Bismillah. Ni. Lambat pula tu. Tengok sini lah. Macam tu. So, kita letak kita punya tops kita. Dia rasa dia tak pedas, jangan risau, tak pedas. Budak-budak boleh makan. Budak setahun tak boleh makan. Anak saya kecil pun boleh makan, suka makan sebab dia sedap. Rasa dia sedap. Yes, umat ni. Kita korek dia. Bismillah. Ini memang sedap, insya-Allah. Allah bagi sedap. Allah izinkan sedap. Segalanya Allah yang bagi ni. Rezeki ni Allah bagi, insya-Allah. Banyak ni. Ni kita letak lagi dengan sos lima beradik kita. Bismillah. Okay dah.